Last day in Surabaya. Pejam jelik dah nak balik. Apa-apa pun, jom kita breakfast dulu. This is priority, okay? Dalam banyak-banyak benda, yang ini paling rare ya kawan-kawan. Ada air jamu dekat buffet kaunter. Kau hado? Lepas breakfast, jom kita mulakan misi mencari kek Baker Ambon. Dekat area terdekat je, tak adalah dekat sangat. Kita still kena naik Bluebird taxi. Sampai di Tunjangan Plaza, mall masih tutup. Tapi tak apa. Sebab dia buka pukul 10 pagi, kita akan tunggu. Memang dah plan nak tunggu sampai kedai buka. Lepas tu boleh terus beli dan terus balik. Siapa yang nak sangat dengan Baker Ambon ni? Ianya adalah bonda saya. Untuk yang tak tahu, Baker Ambon ni adalah kek tradisional Indonesia. Tekstur dia unik, dia berongga macam sarang lebah, dia ciwi-ciwi sikit dan rasa dia manis berlemak. Memang signature lah untuk dekat Indonesia. Selesai membeli, kita balik hotel for check out dan terus gerak ke airport. Settle, check in luggage semua, kita pergi lunch pula for the last time in Surabaya. Nasib check dekat skrin gate tukar daripada gate 7 ke gate 4. Kalau tak check tadi, mampus tunggu flight dekat gate 7. Tukar boarding gate lagi daripada 4 pergi ke 3. But there is no update tau. Tukar lagi now dekat gate 2 pula. Bertabahlah sebanyak-banyaknya. Korang tengok kat dalam sistem ni, flight di Kuala Lumpur masih lagi dia tulis dekat gate 4. Padahal dah tukar gate 2, gate 3, gate 2, gate 3. Till next time Surabaya, bye. Alhamdulillah, selamat mendarat di KLIA. Trip yang singkat tapi penuh dengan kenangan. Good food, good vibes and good company. Ada ke? InsyaAllah kita jumpa dalam next destination, okay? Stay tuned!